Hai, Assalamualaikum. Hari ni Yas nak share apa itu sugar spike. Apa itu sugar spike? Sugar spike ini adalah lonjakan gula mendadak apabila kita consume makanan yang mengandungi gula putih yang berlebihan. Bahayanya sugar spike ini boleh membuatkan kita cepat ngantuk, cepat penat, risiko naikkan diabetes, cepat lapar dan juga lama-lama boleh rosakkan saraf juga. Apa punca sugar spike ni? Punca sugar spike ni adalah disebabkan kerap minum minuman manis, pengambilan roti putih, pengambilan gandum putih, pengambilan gula putih secara berlebihan. Dan juga kerap ambil karbo tanpa protein dan juga kurang pergerakan ataupun kurangnya buat senaman lah. Apa tanda-tanda bila dah terkena sugar spike ni? Tanda-tandanya adalah bila cepat lapar, pening, tiba-tiba rasa penat dan juga terlampau mengantuk selepas makan. Bila dah start terkena sugar spike ni, kita dah patut risau tau. Kita dah perlu jaga pemakanan dan juga perlu senaman, kurangkan pengambilan gula. Okey, ingat sihat itu seni bukan sekadar rutin.